Harga emas naik lagi. Apa yang patut kita buat sekarang tuan-puan? Harga emas melonjak lagi hari ini. Kini harga emas telah melepasi harga RM450 segram, menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penyimpan emas dan pelabur emas. Apakah langkah yang terbaik yang perlu kita ambil? Perlukah kita tunggu harga emas turun ataupun terus membeli? Dalam video kali ini, saya akan kongsikan strategi terbaik bagi menghadapi kenaikan harga emas dengan bijak. Mengikut data terkini, harga emas telah meningkat secara konsisten sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Jika kita melihat trend sejak 10 tahun lalu, emas pernah mencecah RM170 segram pada tahun 2018, meningkat ke RM250 segram pada tahun 2020, dan kini tahun 2025 telah mencecah RM450 segram dan ke atas. Ramai yang tertanya, adakah ini masa yang sesuai untuk membeli emas ataupun sebaliknya? Antara kesilapan yang paling besar yang sering dilakukan oleh ramai orang adalah menunggu harga emas turun sebelum membelinya. Hakikatnya tuan-puan, harga emas ini bersifat turun dan naik dalam jangka masa pendek. Tetapi dalam jangka masa panjang, ia sentiasa menunjukkan kenaikan. Akibatnya, ramai yang akhirnya membeli emas pada harga yang lebih tinggi kerana mereka menunggu terlalu lama. Sejarah telah membuktikan bahawa mereka yang mula menyimpan emas lebih awal telah mendapatkan keuntungan dalam jangka masa panjang. Di sini saya nak kongsikan beberapa strategi yang tuan-puan boleh ikut. Pertama, jangan tunggu harga emas turun. Tuan-puan perlu amalkan simpanan secara konsisten. Kaedah yang terbaik adalah membeli emas secara berkala, tidak kira harga pasaran naik ataupun turun. Konsep ini dikenali sebagai dollar cost averaging ataupun simpanan secara konsisten. Dengan cara ini, kita tidak terlalu terpengaruh dengan turun naik harga emas dan tetap dapat mengumpul emas dengan kos purata yang lebih stabil. Kedua, gunakan Gold Accumulation Program ataupun GAP. Bagi mereka yang ingin mula menyimpan emas secara fleksibel, akaun GAP membolehkan anda membeli emas serendah RM100 saja dan menyimpan secara berterusan tanpa perlu membeli emas sekaligus. Ketiga, fokus kepada jumlah gram bukannya harga semasa. Ramai yang terperangkap dengan mindset melihat harga semasa dan akhirnya tidak bertindak. Hakikatnya tuan-puan, yang lebih penting adalah berapa banyak gram emas yang berjaya kita simpan, bukannya berapa harga kita beli. Keempat, lindungi nilai wang daripada inflasi. Kenaikan harga emas selari dengan kadar inflasi global. Jika kita menyimpan wang tunai semata-mata, nilainya mungkin semakin berkurangan. Tetapi dengan emas, kita dapat melindungi kuasa beli dalam jangka masa panjang. Kelima, jangan tunggu waktu terbaik, jadi mulakan sekarang. Realiti masa terbaik untuk menyimpan emas adalah 30 tahun lepas. Masa kedua terbaik adalah sekarang. Hari ini kita melihat harga emas RM450 segram dan merasakan ia mahal. Tetapi 5 tahun dari sekarang, kita mungkin akan melihat harga emas RM800 segram dan berkata, kalaulah aku beli dulu. Sejarah berulang. Jangan biarkan diri kita menjadi sebahagian daripada mereka yang terus menunggu dan akhirnya menyesal. Jangan tunggu lagi tuan-puan. Mulakan simpanan emas anda sekarang dan lindungi nilai kekayaan anda. Jika anda ingin tahu cara memulakan simpanan emas dengan mudah, selamat dan patuh syariah, saya sedia membantu. Klik link di bio atau DM saya sekarang untuk panduan lengkap bagaimana anda boleh mula menyimpan emas hari ini. Tuan-puan, biar harga emas naik, kita tetap tenang. Kerana apa? Kita ada emas.